Ada yang kejar guys. Ui, kasut. Ui, aduh. Ini kasut. Assalamualaikum guys, selamat pagi guys. Pagi ni aku nak casting aruan lagi guys dekat spot belakang ni. Jangan tengok kat belakang ni ada parit kan. Ni adalah spot yang kalau kau tengok video aku ada mancing pakai cicak dengan soft rock itu kan. Kat sini lah spot dia guys. Tu belakang tu spot ni panjang lah, parit ni panjang sampai ke belakang sana tu. Lepas tu sini pun ada. Okey. Lepas tu belah-belah dalam sana tu pun ada parit-parit lagi guys. Ni macam kau tengok dekat belakang ni ada sawit-sawit kan. Kat belakang ni juga adalah parit-parit kecil macam sambungan ke parit belakang tu. Lepas tu sini pun ada. Jadi pagi ni aku nak try tengok macam mana. Kat sini ada tertimbus sikit lah dengan semak-semak. Belah sini ada parit, belah situ pun ada. So itu aku lalu sini banjir. Tapi ni banjir, cuma aku tak sempat nak mancing time tu guys. Jadi ni dah kering lah. Korang tengok tu ada tinggal beberapa air je. Okay, kita try lah guys, tengok macam mana. Ada lagi tak sisa-sisa haruan yang manalah tahu ada berkembang biak kan. Aku pun dah lama tak masuk spot ni. Tak tahu ikan dah ada lagi ke tak, dah kena gasak ke belum. So aku nak test je lah dulu guys. Okay, jadi aku nak set up barang tu apa yang patut guys. Lepas tu kita terus mancing kat sini kan. Nampak ni, kasih cun-cun punya. Lepas tu kita terus mancing guys. Tak adalah hasil untuk pagi ni guys. Okay, jom let's go layan. Okay, kita tes guys. Bismillah. Ini dah kali hitam guys. Time banjir itu tak tahu guys. Sebab time aku lalu itu tepi ni semua banjir lah. Sini dalamnya ada air-air semua. Ni aku datang lagi, tengok air dah surut lah. Dah kering dah. Jadi tak ada lah lagi sisa haruan yang nak makan kan. Okay guys, kita pergi belakang. Okay, kita dekat belakang pula. Bismillah. Ui, aduh. Ini kasar. Alah, sangkut. Oh dia. Besar guys. Besar guys. Besar guys. Okey. Besar guys. Besar guys. Alhamdulillah. Lagi guys sini rupanya kasar. Besar guys. Ada. Besar guys. 1 kilo lebih ada ni guys. 1 kilo lebih ada ni. Besar guys. 1 kilo lebih ada ni guys. Aku rasa 1 kilo 5 ada ni. Kasar bang. Besar. Ni soft rock. Telan habis. Ni soft rock. Padu geng. Besar geng. Aku rasa ni 1 kilo lebih ada ni geng. 1 kilo 5 ada. Cuma aku tak bawa penimbang. Anggaran 1 kilo 5 lah. Aduh. Ya Allah. Menggunakan setup reel Shimano Metanium. Yang padu geng. Ni korang tengok ni. Alhamdulillah ada lagi yang saiz guys. Okay, padu. Ni aku anggarkan dalam 1 kilo 5 guys. Sebab aku tak bawa penimbang. So
aku anggarkan je lah sekilo 5. Tak tahu lah sekilo 5 ke mungkin lebih ke mungkin kurang ke, tapi anggaran aku sekilo ke atas lah guys. Penimbang tak bawa. So ni dia besar guys. Padu. Ni guys, soft rock. Soft rock tetelan geng. Aduh, telan habis guys soft rock. Padu. Alhamdulillah. Mantap. So guys, alhamdulillah guys, dapat strike yang pertama kat parit kecil tu guys, nampak. Tadi aku pergi bahagian depan sana tu, memang tak ada respon lah. Memang tak tahu lah, mungkin ingat ikan dah habis ke apa kan. So aku pergi bahagian belakang sikit, ada parit kecil tu. Tu dulu parit ni macam parit mati tu guys, tapi disebabkan air tu banjir, air naik sampai ke sana. So mungkin ikan dah banyak pergi ke bahagian sana guys. So aku baling dalam 2 kali ke 3 kali macam tu lah. Baling, dia sedut, dia tarik. Alhamdulillah dapat naik lah. Walaupun tadi masa dia makan tadi tu sangkut dekat pelepah-pelepah sawit. Bawah tu banyak pelepah sawit guys. So sangkut, tapi nasib baik lah, landed. Tu dia, boleh naik lah. Okay, alhamdulillah. Ni kita sasa ni kita tapau. Jom kita try cari lagi. Kok ada yang ada lagi sisa yang tinggal ke kan. Okay guys, jom let's go. Okay gang, alhamdulillah. So strike pertama. Okay, alhamdulillah ada lagi saiz padu kat sini. Tu kat situ nampak berbuih guys. Parit kecil tu depan tu. Aku tarik dia sangkut dengan pelepah tadi tu. Tarik terus berbuih dah. Dulu tu parit tu macam parit mati lah. Waktu air hujan, hujan batu banjir, banyak ikan masuk sana. So jom kita test lagi. Bismillah. Ush. Sepatu puyuh dia. Kasar geng puyuh dia geng. Tak apa. Next time nanti aku bawa pancing puyuh pula. Besar geng puyuh dia. Geram tengok orang. Puyuh dia kasar geng. Puyuh. Tak ada orang mancing puyuh sini. Dari tadi dekat depan tadi guys. Padu dia punya puyuh ni. Kita try sini pula guys. Okay, hari ni lepas banjir ni. Itulah, kalau aku datang awal sikit boleh lah gasak sini. Tapi ni bol lepas kering. So tak apalah, kita try je. Mana parit yang ada air. Belah sini air dia jernih. Dah dapat depan tadi dia punya air dia air hitam sikit. Dari sini guys. Ada yang kejar. Ada yang kejar guys. Tak lekat. Ui, kasar. Besar guys, ini besar guys. Ini besar guys. Ui, besar geng ni geng. Ui, besar guys. Alhamdulillah. 2 ekor geng dapat besar. Padu gila weh. Kosong guys. Ui, aku rasa ini sekilo lebih juga ni guys. Ni sekilo lebih ni. Sekilo lebih tak lari ni. Gemuk elok geng haruan dia.
Soft rock aku telan juga sampai habis. Wih, gila lah spot ni padu guys. Monster semua. Ini anggaran sekilo 5 juga aku rasa juga. Sas lebih kurang tadi guys, dengan set pertama tadi. Ni guys, soft rock telan habis guys tu kat dalam tu. Memang padu guys. Gila, lama tak datang spot ni guys. Tahu ruang dia dah gemuk-gemuk dah. Aku perasan dari tadi aku mancing dekat sini banyak ikan seluang yang kecil tu. So kat bahagian pek kecil pun ada, kat bahagian pek besar ni tak tahu dalam kamera boleh nampak ke tak. Cuma memang banyak lah guys ikan seluangnya kan. Ya, bawah lepas banjir jadi banyak ikan yang dah membiak, dia masuk. Tak ada tempat nak jalan lagi. Dia dah masuk kat parit sini. Ni padu guys. Alhamdulillah. Soft rock telan kau-kau dalam padu guys. Alhamdulillah. Kan. Alah. Ada. Okay, nice. Okay. Alhamdulillah. Okay. Ada lagi. Alhamdulillah. Okay. Oh, not bad. Okay, Alhamdulillah. Not bad gang. Boleh lah, dia taklah curut tapi rempit lah. Tapi gemuk elok. Aku tahu kenapa ikan kat sini sihat-sihat. Sebab puyuh dia pun kasar-kasar guys. Punya banyak ikan guys. Banyak ikan seluang. Ni kapek kecil ni pun banyak. Ni kat depan ni kan. Banyak gila lah ikan seluang. Okay, Alhamdulillah guys. So belah sini tadi dapat yang kecil. Belah sini dapat yang besar. Alhamdulillah. Mantap lah guys. Kita bismillah. Aku ingatkan tadi curut ni kejar sebab nampak gelombang. Tapi gelombang kecil je guys. Yang follow aku main soft rock ni. Sekali no. Kasar naik. Alhamdulillah. So setakat tu je lah guys cerita untuk pagi ni guys. Alhamdulillah ada manis-manis. Strike 3 ekor, 2 ekor babon dan seekor saiz agak curut sikit lah. So dah lama dah aku tak masuk spot ni. Spot ni pun itu banjir. Lepas tu time banjir tu aku tak sempat nak gasak sini guys. Sebab aku ada hal sikit. Jadi aku ada berkesempatan untuk hari ni datang. Jadi air banjir dah surut dah. And air semua dah masuk kat kawasan parit besar. Jadi adalah tempat certain tempat yang rendah-rendah tu ada lagi lah air sikit-sikit. Itu pun tinggal pelopak je. Alhamdulillah guys, tak kumpau. Jadi itu sajalah guys video untuk kali ni. Okay, so apapun, seperti biasa guys, kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan button subscribe, like, komen dan share. Kita jumpa lagi next video akan datang. Okay, bye bye. Assalamualaikum.